Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Buletin Utama bersama saya, Fauzia Hassan. Perkembangan antarabangsa. Sebanyak 29 lokasi baru disenaraikan sebagai tapak warisan dunia UNESCO bermula tahun ini. Antara yang disenaraikan ialah Bandar Babylon di Iraq, sebuah bandar purba berusia lebih 4,000 tahun yang mula dibangunkan ketika era Mesopotamia. Lokasi lain yang turut memenuhi senarai tahun ini ialah Taman Negara Vatnajökull, Iceland, Licolindale di Conegliano e Valdobbiadene, Italy, Batu Balang Megalitik Xinguang, Laos, Pusat Sejarah Sheki dan Istana Han, Azerbaijan, runtuhan arkeologi Bandar Liangzhou dan banyak lagi. Untuk rekod, UNESCO mula menyenaraikan lokasi-lokasi penting di seluruh dunia sebagai tapak warisan sejak 1977 dalam satu sidang tahunan di lokasi terpilih. Tapak-tapak dalam senarai ini dilindungi sepenuhnya menerusi satu perjanjian antarabangsa oleh PBB untuk manfaat generasi akan datang. Baik, sekian berita. Layari YouTube Buletin TV3 untuk lebih banyak klip berita dan teruskan menonton TV3.